bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. La la la. Di tanpa lautan akan kehausan, pasti lambat laun hilang duniaku yang malam. Indah sungguh lirik lagu hijau ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Adam bin Muhammad Hafiz dari Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia akan mempersembahkan sebuah video infografik yang bertajuk Kasihan Sungai Sakit, Kesan Biologi dan Kimia Terhadap Kehidupan. Bayangkan sebuah sungai yang dahulunya jernih, mengalir tenang dan penuh dengan kehidupan. Ikan berenang bebas, tumbuhan akuatik tumbuh subur dan manusia bergantung kepadanya untuk air dan makanan. Tetapi hari ini sungai itu semakin sakit. Airnya tercemar, hidupan mati dan keseimbangan alam semakin terganggu. Apakah sebenarnya yang terjadi? Assalamualaikum dan apa khabar cikgu? Salam, Alhamdulillah sihat. Bolehkah cikgu memberikan pandangan terhadap soalan yang saya akan berikan? Boleh dah, okey. Baiklah. Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan sungai sakit? Sungai sakit merujuk kepada keadaan sungai yang tercemar sehingga kualiti airnya merosot dan tidak lagi mampu menyokong hidupan akuatik serta kegunaan manusia secara selamat. Baiklah. Apakah kesan kimia terhadap sungai sakit? Kehadiran bahan kimia seperti logam berat, amonia dan bahan toksik boleh menurunkan kualiti air serta mengganggu keseimbangan pH. Inilah yang menyebabkan air menjadi berbahaya kepada kehidupan dan juga manusia. Okay. Apakah kesan biologi terhadap hidupan akuatik? Pencemaran ini boleh menyebabkan kematian ikan, pengurangan oksigen terlarut serta gangguan rantaian makanan. Mikroorganisma berbahaya juga boleh membiak dengan cepat dalam keadaan ini. Soalan terakhir, apakah langkah profesional untuk memulihkan sungai sakit? Pada pandangan saya, langkah profesional termasuklah rawatan sisa sebelum dilepaskan, penguatkuasaan undang-undang, pemulihan habitat serta pendidikan masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Terima kasih cikgu atas pandangan yang bernas dan sangat berguna untuk masyarakat. Pencemaran sungai berlaku apabila bahan berbahaya memasuki sistem air. Antara punca utama termasuklah sisa industri, baja pertanian, sampah domestik dan air kumbahan. Bahan-bahan ini membawa bahan kimia berbahaya dan mikroorganisma yang mengubah kualiti air. Perubahan ini bukan sahaja menjejaskan alam sekitar, tetapi juga memberi kesan kepada manusia dan hidupan lain. Kesan kimia terhadap sungai. Pencemaran menyebabkan perubahan besar kepada komposisi air sungai. Pertama, perubahan pH air. Apabila bahan kimia seperti sisa industri atau asid memasuki sungai, tahap pH boleh menjadi terlalu berasid atau terlalu beralkali. Ini menjadikan air tidak sesuai untuk kebanyakan kehidupan akuatik. Kedua, penurunan oksigen terlarut. Apabila bahan organik seperti sisa makanan dan kumbahan terurai, bakteria menggunakan oksigen dalam air. Akibatnya, ikan dan kehidupan kekurangan oksigen untuk bernafas. Ketiga, kehadiran logam berat seperti merkuri, plumber dan kadmium. Bahan ini sangat toksik dan boleh terkumpul dalam tubuh kehidupan akuatik melalui proses yang dipanggil bioakumulasi. Lama-kelamaan, bahan kimia ini boleh memasuki rantai makanan dan akhirnya memberi kesan kepada manusia. Selain kesan kimia, pencemaran sungai juga membawa kesan biologi yang serius.
Salah satu kesan utama ialah ledakan alga atau eutrofikasi. Baja pertanian yang mengandungi nitrogen fosforus merangsang pertumbuhan alga secara berlebihan. Apabila alga mati dan terurai, oksigen dalam air semakin berkurang. Keadaan ini boleh menyebabkan kematian besar-besaran ikan dan organisma akuatik. Pencemaran juga mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Spesies yang sensitif terhadap pencemaran akan pupus, manakala organisma yang tahan pencemaran akan mendominasi. Akibatnya, biodiversiti sungai semakin berkurangan. Sungai bukan hanya penting untuk alam sekitar, tetapi juga untuk manusia. Air sungai digunakan untuk minuman, pertanian dan industri. Air yang tercemar boleh mendatangkan penyakit seperti keracunan logam berat, jangkitan bakteria dan masalah kesihatan lain. Selain itu, ikan yang tercemar boleh membawa toksik ke dalam tubuh manusia jika dimakan. Oleh itu, kesihatan sungai sebenarnya berkait rapat dengan kesihatan manusia. Walaupun keadaan sungai semakin membimbangkan, masih ada harapan untuk memulihkannya. Antara langkah-langkah yang boleh diambil termasuk mengurangkan pembuangan sampah ke sungai, mengawal populasi sisa industri melalui rawatan air yang betul, dan menggunakan baja secara terkawal dalam sektor pertanian. Selain itu, pendidikan alam sekitar juga penting untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga sungai. Sungai adalah nadi kehidupan bumi. Apabila sungai sakit, seluruh ekosistem turut terjejas. Namun, dengan kesedaran, tindakan dan kerjasama semua pihak, kita masih mampu memulihkan sungai kita. Izinkan saya berkongsi serangkap pantun sebelum mengundur diri. Burung merpati terbang ke payah, hinggap sebentar di dahan tinggi. Jangan dikotori sungai kita, air bersih untuk generasi nanti. Hentikan pencemaran hari ini supaya sungai tidak menangis esok. Kerana sungai yang sihat bermakna kehidupan yang lebih baik untuk semua. Sekian, terima kasih.